Sawadikap, alohai, alohai. Hari ni kita nak masak sup tulang Thai. Jom apa lagi? Jom kita buat. Mula-mula kita potong dulu bahan-bahan dia ni. Ini kita semua nak kisar. Ini kita nak hias dia nanti. Ini pun sama, tomato kita nak hias. Lepas tu kita kisar bahan-bahan dia. Contohnya bawang merah, buah keras, bawang putih, halia. Blender dia bagi kasar macam ni. Lepas tu kita tumis dalam minyak yang panas. Bila dah tumis, baru kita masukkan bawang Holland putih tadi tu. And then 2 paket sup bunjut. Masukkan semua sekali. Pakai Mak Siti punya sedap tau. Pas dah masukkan sup bunjut tu, kita masukkan rempah sup. Dengan serbuk lada hitam. Kita tumis, goreng dia sampai naik bau. Lepas tu kita masukkan air rebusan tulang. Masuk je semua. Jadi sebelum tu korang kena terebus dululah tulang lembu tu sehingga dia lembut. Barulah senang nak masak dia. Lepas dia dah mendidih macam ni, barulah kita perasakan dengan garam. Lepas tu gaul bagi rata. Masukkan cili padi dan juga tomato. Lepas tu kita gaul bagi rata, masak sikit. And then kita tabur daun sup dan daun bawang serta bawang goreng. Bagi dia lagi kick lagi, kita tambah perahan air limau. Masya Allah. Makan pula time-time hujan sejuk, cicah roti dengan nasi putih. Memang layan putih mata. Jangan lupa buat tahu. Ingat makan, ingat rasa.